macam ni lah. Ayah dia lah kan. Untuk ayah lah pasal kita dah guna. Tapi bagi pihak yang datang benar barang ni baik kan, memang betul bayu-bayu ni baik. Nah, bagi pihak ayah. Ayah sekarang umur berapa? Ayah saya umur 78 dia 78 lah. 78 tahun. 78. Dia 78. kecil manis kan? Ada kecil manis ni. Dia punya tu kalau ikut test doktornya sampai ke 18 tak serius lah. 18. Ni 18 12 ke 18 sebelum dia apa? Dia ni saya bagi bayu manis tu lah. Kan lepas saya bagi tu dalam masa 3 minggu dia guna ni memang turun mendadak ke sampai 5. Oh, bacaan dia 5. Bacaan dia 5. Jadi dia ambil bayu manis sajalah. Dia ambil bayu manis lah. Pak ni dia ambil bayu manis lah. Antara ni kan. Ni bayu manis ni. Dalam masa 3 minggu. Umur tadi berapa? Umur dia 78. Umur ayah 78. Ada kencing manis berapa lama? Kencing manis lebih kurang dalam minat yang 10 tahun itu. 10 tahun lah? Memang 10 tahun lah. Yang agak serius lah. 10 tahun bacaan paling tinggi 18. Sebelum ni 18. Sebelum ni 18. Sekarang turun 5 Turun 5 sekarang ni. Dalam masa ni 5 lah. Baru guna lebih kurang dalam 1 botol ni 3 minggu. 3 minggu. Satu botol pun tak habis lagi lah? 1 botol pun tak habis lah agak. Dalam masa 3 minggu dia punya bacaan turun sampai 5. Last check itu hari bulan berapa? Awal bulan tarikh dia. Paling last kali awal bulan 29 Ogos 29 Julai. Last check yang saya tengok tu lah. Itu yang 5 lah. Saya ikut sekali kan. Apa ni yang Cik Ibrahim duk beli banyak-banyak tu siapa yang ni? Jual? Beli tu memang yang jiran-jiran yang ada ni lah, yang kena apa? Penjual ni? Wang dapat kencing manis tu dapat cuba dulu buat dia bagi. Tapi okey semua ada apa tindak balas dari dia orang semua tu. Semua okey lah. Memang produk ni bagus lah. Kesan yang ketara tadi yang bapak. Yang ketara betul lah. Yang bapak tu lah yang kesan yang ketara. Yang paling contohnya memang bapak saya lah, bapak saya sendiri lah saya tengok kan. Daripada 18, 12, sampai ke 5 tak dia pun okey lah. Yang janjikan tadi ada cerita ke? Ada feedback yang janjikan yang kata beli tadi? Jiran-jiran yang tu belum lagi. Nanti saya balik ni baru nanti saya akan nilai. Pasal jiran ni belum dapat. Tapi saya dapat daripada melalui telefon, dia kata memang bagus lah. Telefon je lah kan. Untuk nak tengok dia sendiri belum lagi lah. Setiap apa yang ni dia orang akan tunjuk bacaan dia orang tu kan. Dari sebelum mula dia ambil, lepas dia ambil macam mana dia punya tu. Dia orang tunjuk je. Saya minta dia orang buat macam tu lah. Saya nak tengok kan. Dia tunjuk yang test doktor punya result yang doktor bagi tu. Hospital lah? Hospitalnya kita nak minta. Saya selalu minta macam tu lah. Kalau dia orang nak masih kan, lagi pun saya pun tunjuk yang bapak dia punya sebelum orang ni kan. Itu je lah yang paling ni tu.